Assalamualaikum. Hari ni kita jalan-jalan. Tadi kebetulan ada majlis wali rumah tu urus anak buah dekat Kuantan. So kali ni kita turun kat Teluk Cempedak. Ni. Teluk Cempedak. Jalan-jalan ambil angin, ambil suasana. Kita tengok dah banyak perubahan dekat Teluk Cempedak ni, macam dah makin canggih. Sampai ujung. Kuat angin. Angin kuat, angin kuat. Ni semua apa? Kedai-kedai makan. Food court. Hutan Simpan Busrah. Jalan di jantan ni tutup ni. Dia dah tutup. Mungkin dalam proses menambahkan angin kuat. Jalan-jalan lebih belasan pula apa yang ada. Ya Allah. Ada Starbucks, McDonald drive-thru semua ada. Ni semua kedai-kedai untuk beli-beli. Dan ada food station, jajan-jajan. Tapi untuk mandi sekarang tak ada, nak rasa bendera oren ke merah ni memang tak digalakkan lah. Kalau ada bendera merah tak boleh mandi Teluk Cempedak ni. Tapi tengok ada juga orang yang main air kat bawah tu. Dia agak air dia, ombak dia kuat ni.
Okay, Assalamualaikum. So, kita jalan-jalan tengok keadaan di Pantai Sempan, Kuantan. Tadi saya dekat apa? Dekat Teluk Pantai Pedak. Sekarang kat Pantai Sempan. Ini tapak camping. Siapa-siapa nak camping ni tapak camping. Ini tapak camping. Tapak camping bawah masjid. Masjid apa? Masjid ni lah. Bawah pihak masjid ni, pengurusan masjid ni. Ni tapak camping dia. Siapa nak camping kat sini lah. Tapak bersih, tengok bersih tapak dia ni. Kadang tapak tengok bersih, terjaga. Nak mandi, kalau nak mandi tak berapa saja dalam keadaan macam ni. Tapi kalau setakat nak main jadi tepi air, boleh lah. Kalau nak basah-basah, kalau nak mandi memang tak boleh lah keadaan macam ni. Kuat ombak pun kuat ni. Ni masjid. Alamak, tak nampak silau. Ni masjid. Jadi toilet semua kat masjid ni lah. Pantai ni memang best lah, luas. Ni toilet, kalau yang boleh nampak lah ni silau. Matahari tengah nak terbenam kat belah sana. Tu toilet tu. Itu toilet lelaki. Toilet perempuan, dia belah sana toilet perempuan. Jadi fasiliti siapa yang camping, sewa dengan pihak masjid, fasiliti toilet apa semua ada kat sini lah, boleh guna. Apa kau korek? Korek apa? Kita yang lupa-lupa aku. Nanti dia goreng, masuk. Itu ada lagi tu dalam tu. Kau goreng yang berbuih-buih tu dia lah. Tu dah berjalan dah tu. Siput. Dia main trap. Topi sampai dah. Tak boleh nak apa ni dah. Angin kuat. Melipat topi. Tapi memang best lah kat sini. Kata suasana tu. Rasa langit memang puas. Kalau siapa-siapa yang nak camping ke apa kan, boleh. Nanti saya sharekan berapa. Tadi saya ada gambar untuk macam mana untuk pergi pihak masjid untuk sewa tapak. Nanti saya share sekali dalam video ni nanti. So mana-mana campers yang nak
siapa camping kat sini boleh contact lah pihak masjid. Dia bayar pakai itu arah. Lepas tu rasa WhatsApp dia dekat yang petugas masjid tu. Yang ini memang kuat ni, tengok topi dah tak boleh nak lurus. Yang ini memang kuat. Memang layan lah. Memang kuat angin. Kalau siapa-siapa yang belum pernah, siapa-siapa yang biasa kalau turun Kuantan asyik pergi Teluk Cempedak je kan, boleh try lah, try dekat Pantai Sepat ni. Sebenarnya ada lagi pantai lain kat sini. Sebelum sampai ke Pantai Sepat ada pantai lagi satu, apa benda tak nama tadi saya tak ingat lah. Ada lalu tadi tak ingat nama dia. Tapi kat sini orang tak ramai sangat lah. Tak ada lah macam kat Teluk Cempedak tu, kata apa, dah bangunan banyak kan, ada fast food apa semua. Tapi agak hiruk pikuk sikit kan bunyi lagu-lagu lah, muzik apa kan, kadang malam katanya kan. Siapa nak try ketenangan, mungkin boleh try kat sini lah. Cuba try tapak sini pula, relax-relax tapi ni healing. Okey, rasanya sampai sini je sebab bateri handphone pun nak habis dah ni. Dia dah tinggal sikit dah. Aku kan tak sempat nak stop record dia habis tiba-tiba. Video terbaru nanti akan di Camp Tusuk Rizal Kuala Kelawar pagi 9. So, jumpa lagi. Assalamualaikum.